Nasib lah kita dapat buah kedekut ni. Nak bro. Wak ni meh beli. Dah ni kita digigin ni. Dok kata kita. Dia dok kata kita. Tengok dulu. Memang. Apa gaji tidak asuknya? Betul lah pasal. Aku tunggu lama tu kok kan. Nasib lah kita dapat buah kedekut ni. Tengok apa dia? Dah kita bincang pasal duit kok. Dah ni kita digigin ni. Dah. Aku seterih orang tanya aku kerja tak lagi. Ada perasaan kok. Tu lah. Aku mari serabut kok ni. Pasal mari rumah ke. Tanya kerja tak lagi. Ya. Apa Mana dengan stek tau? Assalamualaikum bang. Ya. Waalaikumsalam. Bang. Saya dari Papua, Terengganu. Saya ada jual barang ni. Saya akan presentkan untuk abang. Jual apa? Ubat-ubat ke? Mau tahu kan ni aku jual barang. Kayo ke bodoh. Jangan cakap benda-benda. Dengar je ayah-ayah ni. Minta maaf lah. Tak apa lah. Ambo. Banyak oh. Banyak oh. Dia banyak. Banyak ha. Banyak kan ni banyak. Tengok dulu. Pukul 3 pagi. Buat perangai. Main masa dulu. Kan ya? Tak apa. Ini tenang. Kita buat dengar-dengar dulu. Kayak dia dengar dulu lah. Dah bayar bang. Kenapa ada kau? Bayar. Sedap-sedap pula nak suruh orang mari kat je. Nak aku mari sini. Pergi. Tak apa lah. Pergi situ lah. Tengok. Kau dah layan, kau dah kot weh. Pergi saja. Tahu takut. Dah jual baju. Kau nampak macam orang gila. Hei, yang motel. Yang ajak gitu. Tak apa. Kata kita pun tak apa. Ada seekor anak beruk. Wak ni meh beli. Panjak punya toh. Beruk sakit gigi. Wak ni meh naik sendiri. Dia dok kata kita. Dia dok kata kita. Dah. Buat tu baik lah barang. Tengok kau jual benda. Buat tu baik lah. Tengok jual ke plastik game. Apa je kau nak tengok gitu? Lah. Oh.